Jom review Mekamato musim 4 episod 7. Aloha, hey, Assalamualaikum Seafood Squad. Kita dah sampai pertengahan Mekamato musim 4. I would say episod 7 ni boleh kata pertengahan lah. Episod 6 dan episod 7 tu pertengahan. Episod 7 ni tajuk dia Amato perlukan kasut or something like that lah korang. Saya ikut YouTube je dan YouTube saya bahasa Inggeris. So saya macam nak translate ke BM lah. Itulah tajuk bahasa Melayu dia. Bahasa Inggeris dia lah Amato desperate for new shoes. Oh my god, macam tu tajuk dia. Saya tak rasa tu tajuk betul. Okay, saya rasa tajuk dia lain. Tapi nanti mungkin kalau nak tahu tajuk tu kena tunggu dekat wiki ke ataupun update dekat Netflix ke. But for now itulah tajuknya. Saya tak sabar nak review, tapi sebelum saya review saya nak pesan kepada semua yang belum lagi untuk subscribe ke channel Seafoodin, follow saya punya social media and join group Telegram, group Facebook. Semua link ada di ruangan deskripsi. Saya juga nak shout out kepada semua members. Thank you members Seafood Squad VVIPs sebab sudi jadi members channel Seafoodin. Semakin hari semakin bertambah. Saya berterima kasih kepada semua yang sudi sokong channel Seafoodin secara terus dengan menjadi member channel Seafoodin. Terima kasih. Alright, tak nak buang masa, jom kita review. Spoiler review by the way untuk Mekamato musim 4 episod 7. Episod ni bermula dengan kasut Amato yang rosak. Korang tengok dekat atas skrin sekarang, kasut dia berlobang. So apa dia buat? Of course dia pergi shoe shopping, dia pergi cari kasut. Tapi of course Amato being Amato, dia tak nak kasut lain, dia nak kasut yang sama dengan kasut yang rosak ni. Malangnya untuk Amato, kasut yang dia nak tu, kasut yang dia pakai tu, harga sebenar dia RM400. Lepas tu ada 50% off. Harga sebenar dia harga tu jadi 200. So sekarang ni Amato dia kena kumpul duit RM200 untuk beli kasut baru sebab kasut sekarang dah berlubang. Jadi apa Amato buat? Amato cuba untuk cari duit sendiri sebab kali ni dia nak berdikari. Ya, dia berdikari, dia tak minta tolong Pian walaupun Pian dah offer nak tolong dia. Dia berdikari dan dia dengan bantuan Megabot, dia try untuk dapatkan duit dengan cara buat macam ni lah. Okay, dia bersihkan laman rumah. Lepas tu dia ada cat gate lah, apalah, macam-macam benda dia buat untuk kumpul RM200 dalam masa 5 hari. Tu je dia ada. Amato agak boros lah. Dia dah dapat duit kan, gaji pertama dia buat apa? Dia pergi belanja kawan-kawan dia makan. Lepas tu duit dia habis tau. So sebab tu Amato minta Megabot untuk tolong dia simpan duit dia supaya bila dah cukup 200 barulah Megabot bagi duit tu dekat Amato supaya Amato boleh beli kasut. Oh by the way, dia simpan tu dalam meka tabung. Okay, dalam meka tabung. Wait, sabar. Which is there. You see, kita dah 2 tahun ada meka tabung. There you go, meka tabung. Macam ni, macam nak tunjuk. Ni meka tabung. Finally, meka tabung buat appearance dalam episod 7. Ni meka tabung. By the way, ni Iris. Itu Cilibu. Mana Cilibu? Cilibu. Tu Cilibu atas susopan. Ada orang tegur itu dekat live stream saya. Wah, belakang tu ada rak lah. Video saya semua ada barang-barang ni. Bawah tu Nintendo Switch saya. Ni Nintendo Switch. Of course, selepas ada meka tabung pun Amato masih struggle lagi. Masih tak cukup duit untuk beli kasut tu. Dan Pian sekali lagi cakap, nah Amato, aku bagi kau duit, kau pergi beli kasut tu. Dia kata tak nak. So Pian kata, okey lah, kalau kau tak bagi aku tolong bagi duit, aku tolong kau cari duit. Macam mana? So Pian pun bagi idea untuk start business basuh kereta. Okay, Pian basuh kereta bersama-sama dengan Amato. Episod ni ada bahagian kita nampak Amato berdikari, which is nice lah sebab dia cakap boy pun kena berdikari kan. And then dalam episod ni juga kita ada shout out balik kepada peminat BBB, Brother Becha Boys. BBB ni bukan boy. Ini adalah Brother Becha Boys yang kita tengok dalam Mekamato movie 1. So siapa yang tak ingat, dah 3 tahun lepas Mekamato keluar kat wayang, ada lagu Becha. Okay, ni BBB ni tu maksud dia Brother Becha Boys. Fun fact kepada yang tak tahu, penyanyi lagu Becha lagu tu kan, voice actor Tarung, Laksmana Tarung.
Siapa yang tak tahu, dah tahu sekarang. Dengan bantuan Pian, Amato punya bisnes basuh kereta berjalan lancar. Sampailah satu tahap tu, dia hampir dapat RM200. Lepas tu datang satu customer. Last ni, customer ni pemandu taksi. So, dia cakap dia minta basuh kereta lah. Tapi sebab macam tak cukup kalau just basuh kereta. So, dia offer buat benda lain. Tak salah saya, polish gilap sekali. So, dia buat macam polish ni dengan hanya RM20. Cukup-cukup lah untuk dapatkan RM200 tu. And then pemandu taksi tu setuju sebab RM20 memang murah lah. And dia pun basuh lah kan taksi tu. Rupa-rupanya taksi tu bukan taksi pemandu tu. Tiba-tiba je diorang rupanya basuh taksi yang salah. Taksi yang salah tu adalah robot jahat bernama Cabby. Tiba-tiba Cabby muncul pada penghujung. Tak ada sebab, tak ada apa. Cabby muncul. Diorang kejar. Diorang kata bayar. Okay, Amato kata bayar duit aku. So Cabby bayar. Which is weird. Cabby bayar RM20 tu pada Amato. Dan Amato pun rasa happy. Yes, duit aku dah cukup. So jom pergi beli kasut tu. Sebab hari ni hari terakhir. Okay, dia dah last day. Dan kedai tu dah nak tutup. So aku kena pergi beli sekarang. Dan Cabby ni bawa diorang pergi kedai kasut tu. Dan bila tiba masanya, Amato minta lah balik dekat Megabot. Dah cukup 200. Bagi balik duit aku. And then Megabot cuma bagi 100. Megabot punya argument is that bila diorang buat kerja ni, diorang buat sama-sama. Kenapa Megabot tak dapat duit langsung? Kenapa Amato seorang je dapat duit sedangkan yang berusaha dua-dua? Okay, Megabot lagi susah. Megabot kena makan rumput, kena gilap kereta. So Megabot ambil 100. Tinggalkan Amato 100. So duit Amato at the end tak cukup. Amato tak dapat pun nak beli kasut tu. So sekarang ni Amato tak ada kasut lah. Tidak, jangan risau. Macam korang tengok dekat atas skrin, Abah datang dan belikan kasut untuk Amato. So apparently Abah dia nampak Amato punya struggle. Dia nampak Amato berusaha, berdikari untuk cari duit dan beli kasut ni sendiri. So dia bangga dengan Amato. So dia decide untuk belikan, even kalau Amato ada duit pun dia belikan juga. So akhirnya Abah belikan Amato kasut harga RM200 tu. So itulah basically penghabisan episod yang ke-7. Betul tidak? Betul. Saya nak mulakan review saya dengan cakap, this is not your typical Mekamoto episode. Seperti biasa, saya akan cakap sama ada episod tu typical atau tidak. This was not your typical Mekamoto episode. First time saya tengok episod ni, saya literally melompat sebab saya rasa happy sangat dengan beberapa reference yang ada dalam episod ni. Saya dah sebut satu reference pasal berdikari tadi. Saya juga cakap pasal peminat BBB, okay, Brother Beca Boys. Tapi yang paling besar, reference yang paling besar, saya tak sebut lagi sebab saya nak tunjuk dekat korang. Harap tak kena copyright. Kita ada promosi kak. Cuci 5 kali dapat 1 kali cuci free. Saya suka dengan reference tu bila dia cakap cuci 5 kali dapat 1 kali free, dan datang tu daripada Pian. And then ramai pembaca komik Bobo Galaxy musim 2 tahu yang Pian ni rapat dengan Fang dan Kaizo. Ya, kepada yang tak tahu kan, aku bagi tahu korang sekarang. Pian rapat dengan Fang dan Kaizo masa Fang kecil, sebelum diorang kenal Bobo Boy. Okay, so to know this, it's crazy. Saya dah lama sangat simpan benda ni. Saya dah tengok lama kan episod ni, daripada 6 hari bulan 9 hari tu. Ni dah nak masuk bulan 10 dah. Okay, berminggu-minggu saya simpan. Saya just nak cakap, this is crazy. Maybe I tak tahu, mungkin untuk Monster benda ni just another like macam callback for fun lah kan, macam stuff. But for me, this is not just another callback. This is huge. Okay, sebagai peminat Bobo Boy, salah satu benda yang saya minat Bobo Boy dengan Mekamoto, especially Bobo Boy, adalah betapa dunia ni terasa luas. Sebab ada reference lama yang Monster buat ni. Monster memang tahu diorang buat benda ni, diorang sengaja. Dan saya sebagai seorang reviewer, ini tanggungjawab saya pada saya untuk tekankan yang this is amazing. Okay, orang just rasa, oh my god, dia ikut rupa-rupanya Kaizo belajar dari Pian. Yeah, sure, but it is so much more than just Kaizo belajar dari Pian. It's like Kaizo dibesarkan bersama dengan Pian. Pian dekat situ, Pian yang probably selamatkan
Kaizo dan Fang daripada Borara, Pian yang bawa diorang pergi planet Guralatan, dan Pian sentiasa bersama dengan mereka bila Pian boleh. Sebagai Mas Mana mungkin dia tak boleh lah setiap hari ada dengan diorang tu, tapi dia bawa pergi Guralatan, dia letak diorang ada penjagaan keluarga diraja, which is keluarga Kirana, and dia selalu datang lah untuk jenguk-jenguk anak-anak dia. Ya, kalau Bobo Boy anak Amato, Pian boleh jadi bapa angkat kepada Fang. Korang fikir tak benda tu? Saya fikir, dan saya sangat suka tema keluarga ni. Saya suka tema Bobo Boy and Amato is like keluarga yang basically betul lah keluarga darah kan, but diorang ni keluarga angkat, and they somehow know each other. They ada relation even before diorang lahir. Saya suka benda tu. Benda yang kita dapat ni, okay, Amato berdikari, and then BBB, Brother Becha Boys punya callback, and also this is crazy. So yes, this is not your typical Mekamato episode. This is a nostalgic trip. This is a nostalgia. This is Monster, you did it again. Episode ni juga bukan typical Mekamato episode for the reason yang dia tak ada robot jahat. KB bukan robot jahat. KB just dekat situ nak dapat basuh percuma, and then dia cuba lari but tak berjaya. Okay lah, jahat lah, but not really jahat, you know. KB was there, I don't know, just for a plot twist, I guess. KB is not a bad robot. Episod ni Amato tak lawan dengan robot jahat. Amato lawan dengan diri sendiri. Amato lawan dengan dia panjat pokok. Mula-mula dia tolong monyet tu ambil buah kelapa sebab monyet tu injured. And then lepas tu dah tak ada kelapa. So dia macam, alamak, aku nak tolong monyet macam mana? Dia dah tolong bersihkan kawasan rumah. Lepas tu macam, daun mana ada rumput, satu hari dah besar balik kan. Dia struggle dengan benda-benda tu, and Abah nampak, and then Abah recognize benda tu. Itulah episod ni. Dia berdikari dan dia dapat hadiah pada penghujung. Just that, it's an episode Amato habiskan masa untuk dapatkan sesuatu yang dia nak, dan tak semestinya dia hanya boleh dapat dengan mudah dengan bantuan kawan-kawan dia, which is Mekabot dan juga Pian. Akhirnya dia dapat juga, walaupun ada plot twist jugalah kat ujung tu. This is not your typical Mekamato episode, and I feel like yes, bagus benda ni dah ada dalam musim 4. Kita dapat tengok. At the same time, kenapa musim 4 baru dapat? Kita perlukan episod ni dari musim 1 lagi. Mungkin saya kena tengok balik lah musim 1, 2, 3, sebab mungkin ada episod macam ni. Tapi taklah, semua episod sebelum episod 7 ni, dia punya bad robot tu penting. Maksudnya bad robot tu penggerak plot. This time there's no bad robot whatsoever. Nothing. Okay, dia tak bergerakkan plot langsung. And it's still a good episode in my opinion. So saya suka gila episod ni. Saya suka episod ni. This is not your typical Mekamato episode. Korang kat luar hujan, tapi dalam bilik saya panas. So saya berpeluh-peluh. Saya nak tutup saya punya review. I guess ada benda yang saya kurang gemar sikit dalam episod ni, especially pasal Mekabot. Kenapa Mekabot decide untuk just ambil duit tu tanpa bagi tahu Amato? Benda tu salah lah. Okay, Mekabot gunakan tanpa bagi tahu Amato. Pelik kenapa Mekabot buat benda tu. But kita faham kenapa. Kita tahu kenapa dia buat, tapi macam still kau patut bagi tahu, and then you know, benda-benda macam tu lah. Mereka buat a bit weird lah dalam episod ni. Tu je lah. Yang lain semua saya memang enjoy. Saya suka gila episod ni. Saya bagi episod ni, okay, ni personal 9/10. Itu review saya, itu rating saya, 9/10. So I think it's like an amazing episode. Untuk world building, untuk character development, especially untuk Pian, untuk Amato, untuk Abah. That's crazy. I love this episode. Saya tahu ramai yang kat luar sana yang akan rasa episod ni bosan sebab tak ada action langsung kan. Orang akan rasa bosan, especially budak-budak bawah 10 tahun. Siapa yang cakap dekat komen kejap lagi saya bosan tengok episod ni, I'm gonna think you are 10 and below. I'm sorry guys, I'm sorry. Alright, itu je lah untuk video ni. Saya dah darahkan 20 lebih minit sebab saya suka episod ni. Korang, apa pandangan korang tentang episod 7? Korang dah tengok belum? Pergi tengok dekat YouTube kalau belum lagi. Kalau korang ada Netflix, boleh tengok daripada episod 7 ni sampai habis terus, sampai episod 13 musim 4 Mekamato ni. So pergi kat Netflix ke YouTube ke, pergi tengok. I love this episode. Korang pun patut tengok episod ni. Mekamato musim 4 memang best. Rugi korang tak invest duit sikit untuk tengok dekat Netflix sampai habis sekarang, sebab you know, spoiler melambat-lambat. Sebab kat luar sana ramai orang yang tak ada otak. Wow, it rhymes kinda. Korang, terima kasih sebab menonton. Harap korang semua jaga diri, jaga kesihatan. Selamat berhujung minggu. Yeah man,
Kita jumpa di video akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.